Okey. Sudah berjaya. Cuma kita nak ketuk ke bawah ni mungkin dia tu langgar tu senang. Okey, so kalau korang takut sangat, tengok dulu. Nanti kita nak buat pemasangan kan. Tengok dulu dia punya terik cantik ke tak. Tengok dia punya ni cantik ke tak. Okey, kalau cantik tak lose sini, tak lose sini. Okey, cantik ni boleh pakai balik. Kalau ada masalah bagi tahu customer. Okey. So kita keluarkan. Tarik macam tu je. Okey, sekarang ni lower arm kita keluar lah Okey, secara tak langsung yang Siki tunjuk tadi kat sini pecah ni. Ni kat sini. Kat sini pecah ni. Ni bukan pecah baru lagi ni, dia pecah lama dah ni sebenarnya ni. Ni kotak lagi pecah ni, pecah sini. Ni pun pecah ke ni? Cuba tengok kat sini. Ni pun koyak dah ni. Nampak ni bang Owner tak tahu nampak ke tak. Oh ni, nampak tu. Getah dah koyak dah tu. Okey, secara tak langsung takut dia terpisah nantilah. So bahagian